Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini hari apa, Prik? Hari Isnin. Isnin dah makan ke? Dah. Makan apa pagi tadi? Roti. Goreng bihun Roti. Pijiring. Okey. Hari berapa hari bulan? Hari 27. 27.
wajib perlu hindari, nescaya kita dihormati. Ini langsung di perkampungan, di mana-mana di husnuzan. Jibril datang patuhi Tuhan, dan ibadah hati disediakan. Nabi Muhammad sangat berani, yakini Allah akan lindungi. Godaan
Sifat terpuji Nabi dihayati. Yang keempat, doa senjata Muslim. Betul tak? Yang kelima, hiasi diri dengan Kebaikan. betul. Okey, disebabkan kumpulan ni ada 6, dia ada 5, kumpulan ni pun dapat 2 je. 3, 2. Apa ya? Tapi sama banyak. Nak menang. Okey, kita ada soalan yang seterusnya. Dapat bintang tak? Dapat. Okey, soalan yang Ustazah nak tanya. Siapa yang jawab, sila angkat tangan. Soalannya, jelaskan bagaimana kepentingan peristiwa malaikat membelah dada Nabi kepada umat Islam. Okey, sila pergi. Dapat menghiasi diri kita dengan kebaikan. Contoh kebaikannya, Contoh, tidak hasad dengki. selain hasad dengki, Bersyukur. bersyukur lagi. Bersedekah. Okey, betul tak jawapan Nagibah kawan-kawan? Betul. Berikan tepukan untuk Nagibah. Ya, ini salah kebaikan. Dah nampak bintang ke? Dia nak cakap ala tadi punya. Nak tanya lagi tak? Nak angkat tangan? Ada lagi satu soalan tak? Dekat eh? Okey, soalan yang terakhir. Atullah. Naam, ya Ustazah. Azimah okey Azimah. Okey. Soalan yang terakhir. Bagaimana peristiwa membelah dada Nabi Muhammad menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad berbanding manusia lain? Lagi sekali. Lagi nombor berapa 1, 2, 3. Yang ini sama. 1, 2, 3. Baju biru, baju Munirah dulu. Saya pegang tangan saya. Munirah dulu. Saya. Munirah dulu. Sampai. Okey, Mira. Mira, pegang baju Mira. Tu, mana? Bagaimana peristiwa membelah dada Nabi menunjukkan keistimewaan berbanding manusia lain? Saya nak jawab. Okey, betul. Dia kata bukan kepada Okey, Mira datang depan. Seterusnya Fatimah. Mira Tapi tak sama lah bintang sama. bintang. Bagaimana? Sebab kan dia dah terdekat dan dibersihkan kan. Ingin dia suci daripada dosa. Sama je macam Munirah tadi. Apa kelainan? Dia disucikan masa kecil lagi. Maksudnya waktu kecil tu dia dapat masa Munirah pun dah bagi tahu. Dia tak cakap masa kecil. Apa kelebihan yang Nabi dapat selain daripada kita? Mira kata. Saya jangan kata. Apa? Awan. 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 Nabi dia tahu ni. Awan. Okey, lagi. Tu ada tangan. Betul. Berikan tepukan kepada Dah dapat 3 je bintang. Kesian dia orang. Yang ni Lebih-lebih